Penang Hill. Okey, bolehlah datang. Ini bentuk dia skywalk ya. Ini dia. Ini kalau nak ambil foto sini, nak ambil gambar sini, ini ada fotografer sini. Ini guys, kita nak turun ke bawah ni guys. Kita tengok dia punya laluan memang panjang ni. Guys, sekarang kita dekat Penang Hill guys. Ni dia. Dekat Penang Hill, kita nak naik kereta api, nak naik Bukit Bendera. Kita nak naik dekat Bukit Bendera guys. Ni tempat masuk dia guys. Okey. Yang nak naik Bukit Bendera ni ramai. Bukan sikit-sikit, bukan kaleng-kaleng. Nampak dekat luar orang yang beli tiket sana tak ramai, tapi sampai sini ramai guys. Tu dia. Ya. Tadi kita beli tiket murah je. Kalau kerja dekat Malaysia RM16, kalau foreigner RM36 dah. Ya. Ini dia kereta apinya. Masuk kita masuk kereta api guys. Tengok ramai guys. Penuh satu kereta api ni naik atas. Inilah naik perjalanan ke atas. Kita nak tengok inilah naik ke atas sebab kita tak boleh tengok ke depan dan tengok ke bawah ke belakang sebab apa tu, dia ramai sangat orang. Laju juga naik kereta api ni. Tu dia guys. Dah nampak ke bawah. Nampak bawah laju ni. Inilah guys, kereta api yang kita naik tadi guys. Beginilah bentuk dia, ya kan. Ini orang nak turun dekat sini, yang keluar tadi naik ke sana. Ini kita pergi dekat skywalk. Kita tengok ke bawah dulu skywalk. Ini dia. Bawah ni pun ada rumah-rumah guys. Tu dia. Macam mana boleh ada rumah atas puncak bukit, tak tahu. Orang nak naik tak tahu dah naik ngapa. Ada rumah bawah ni guys. Inilah bentuk dia skywalk guys. Bukit Bendera skywalk. Macam inilah bentuk dia punya skywalk guys, yang kami naik sekarang ni. Kalau sahabat-sahabat nak datang sini, bolehlah datang. Ini bentuk dia skywalk ya. Okey guys, ini kereta api tengah turun ke bawah lagi guys. Tadi yang dah naik, kami naik dah. Ini sekarang dia dah turun ke bawah. Kalau kita nak ambil gambar, boleh ambil gambar dekat sini. Yang kita ambil gambar dekat bawah tadi, dia keluar kat sini lah guys. Tu bentuk dia daripada atas Bukit Bendera guys. Sangat mencantikkan. Ini bentuk dia. Kalau tak nak tengok bawah sana, tengok kat sini guys. Ni dia daripada atas Bukit Bendera. Tadi saya nak nak ambil video masa naik kereta api ke atas ni, tapi saya agak susah sikit nak ambil video sebab orang terlalu ramai. Tapi saya tak ambil video. Ini kalau nak ambil foto sini, nak ambil gambar sini, boleh lah. Ni ada fotografer sini, bayar 10, 20, 40 ringgit dah. Ni cantik tempat ambil gambar sini. Ni dia. Ya kan? Kita jalan lagi ke atas guys. Kita tak payah berlama-lama di sini. Kita harus berjalan terus. Ini masuk duit. Kita pergi sini. Ini masuk duit RM1, boleh teropong ke bawah sini guys. Ini ada teropong kat bawah. Boleh teropong kat bawah. Ya kan? Tapi kena masuk duit RM1. Di atas sini ramai orang guys, macam-macam orang ada dekat sini. Wow, cantik juga pemandangan ke bawah guys. Tengok, ada hutan-hutan, hutan yang semula jadi ya. Ada bangunan, tengok, kita zoom lah sikit lah. Ya, ini dia. Inilah pemandangan ke bawah guys.
Ini bangunan Komtar Pulau Pinang. Ini kita dah zoom lah guys. Ini laut. Tengok kan laut. Kita laut, kita boleh zoom juga guys. Oh, ada pantai sana. Tu dia, memang cantik lagi dari atas ni. Ini kita zoom, boleh zoom sampai seberang sana ke arah Batu Wood sana. Kita boleh zoom guys. Kita zoom. Ni agak jauh sikit, kita zoom ini dari atas. Ini bangunan-bangunan semua di bawah ni. Kan cantik sikit, cantik. Kita buat ni, kita zoom sebelah sana, belah seberang sana guys. Kan kita zoom belah Batu Wood. Ya, semakin kita zoom semakin cantik dia. Itu dia. Sampai sawah-sawah pun nampak sebelah sana. Pada laut luas tapi nampak sawah-sawah dekat sana. Ni laut, bangunan semua cantik-cantik. Kita zoom out balik. Okey. Kalau sahabat-sahabat nak tengok jembatan 1, jembatan 2 Pulau Pinang ni guys. Ini dia, ini jembatan 1. Kita dah zoom jembatan 2 belah mana. Jembatan 2 mana tak nampak. Tu jembatan 2 ditutup sikit dah. Ini jembatan 2 terpanjang ni. Tu dia melantang sampai sepanjangnya, sampai ke hujung sana guys. Sangat jauh, luar biasa. Macam ni lah suasana di sana. Ke bawah ni luar biasa tinggi. Tengok cantik sahabat. Kalau siapa-siapa nak datang ke Penang sini, datanglah ke Bukit Bendera. Ini ada orang niaga, orang jualan apa-apa beg sini. Penang Malaysia pun ada. Ada yang jual beg, yang jual baju pun ada. Mainan ada, macam-macam ada dekat sini guys. Kalau nak beli untuk kenang-kenangan boleh guys. Ini semua ada orang niaga kat atas ni. Penang Malaysia. Dan kita jalan terus. Kita jalan terus sampai ke hujung dulu. Kita tengok dulu apa lagi yang menarik di atas ni. Memang tempat dia memang cantik guys. Ini yang nak melukis-lukis tangan pun boleh kat sini. Nak urut kaki, dah pernah berjalan urut kaki, urut kepala boleh. Di atas sana pun ada masjid guys. Paling puncak bukit ada masjid lagi. Memang sahabat-sahabat terbaik lah. Lepas tu sebelah sini pun ada. Ini taman burung-burung. Selamat datang ke Bukit Bendera. Ini dia. Selamat datang Bukit Bendera. Di dalam ni tak tahu apa. Ada burung-burung lah. Ada burung, ini dia. Angsana Bukit Bendera guys. Macam ni lah. Okey lah sahabat-sahabat, kita naik lagi ke atas. Sini apa lagi? Ini restoran pun ada dekat sini guys. Restoran pun ada. Ini dia punya restoran. Penang Hillfold Alley, antara Bukit Bendera. Ya kan guys? Jangan risau masalah lapar, jangan risau. Masalah keselamatan pun ada balai polis di sini. Di Bukit Bendera, ya kan? Tak payah risau. Balai polis pun ada. Lepas tu sini pun ada benda ni guys. Dan macam mana benda ni boleh naik ke atas ni pun tak tahu. Oh, kereta pun ada juga yang naik ke sini. Tapi tak tahu ikut mana naik. Ya kan? Berarti luas sini guys. Kita boleh pusing-pusing sampai puas hati. Kita cari suasana yang cantik dan indah, berseri. Beginilah. Kita naik lagi ke atas guys. Ini belum cukup tinggi lagi kita guys. Kita naik lagi ke atas. Sampai ke puncak sana kita naik. Sampai dekat masjid atau puncak Bukit Bendera.
Ya kan? Aduh, bercungap juga ni. Ini masjid. Saya tunjuk di arah masjid, guys. Ni masjid, kan? Atas puncak bukit pun ada masjid, tapi memang sejuk atas ni. Cuaca panas tapi sejuk. Ni kita naik lagi ke atas. Oh, ada meriam kat sini, guys. Ada meriam. Ni. Ini sini ada kuil, ya kan? Kuil pun ada. Atas puncak bukit ada kuil juga. Kita naik ke dekat masjid lah, guys. Kita tunjuk masjid di atas puncak bukit, ya. Yang sahabat-sahabat tidak percaya pula, ada masjid di atas puncak bukit. Bendera kita naik juga. Ada bercungap-cungap dah. Sorry lah, guys. Nak bercakap dah larat ni. Nak bercungap, kita naik juga. Sebab kita seorang, kita naik terus. Aduh, memang tinggi minta ampun, kan. Nanti saya tunjuk ke bawah. Ini ada masjid kat atas ni. Ni ada orang niaga kat sini. Kita beli minum dulu satu kot. Dah haus sangat. Ni dah sampai dekat masjid. Allahu Akbar. Dah sampai dekat masjid Bukit Bendera. Ya, sahabat, ya. Kita pergi dekat masjid ni. Sekarang tengah potong kurban, guys. Dia buntung. Ni. Ya. Buah lembu dengan kambing tu. Udah lembu dengan kambing. Kenapa? Boleh lah. Oh, ya ke? Malah. Ya. Kita minum sikit boleh? Haus dah. Selamat Hari Raya. Datang dengan siapa? Ayah saya dengan ibu saya dengan abang-abang saya. Oh, ya ke? Okey. Kita minum dulu sikit, sahabat-sahabat. Kita minum ada air sirap. Ayah sirap. Air apa tu? Sirap limau. Oh, air limau. Sirap limau ni. Sirap limau lah. Ni saya punya. Saya suka nak makan. Kita tengok orang tengah kurban, ya. Wah, ada kurban dekat atas Bukit Bendera. Sahabat-sahabat. Nak datang sini tengok. Tak rugi datang, kan. Di atas Bukit Bendera, dekat masjid atas Bukit Bendera ni ada kurban. Tengok potong lembu. Sedap, sedap. Boleh makan lagi. Sahabat, saya nak makan dulu sikit lah, sahabat. Wow. Wah, kita makan kambing dulu sikit lah. Oh, lembu. Tengok. Kita makan sikit, dia makan lembu sikit. Lembu kurban. Tengok, ada lembu kurban. Panas-panas lagi, sahabat. Kita dah sampai dari bawah, sampai ke atas. Kita naik, kita makan lembu kurban dulu, sahabat, ya. Terima kasihlah rezeki sampai atas Bukit Bendera. Ya, sahabat-sahabat, kita makan makan lembu kurban. Tengok, lembu kurban kita dapat makan. Naik Bukit Bendera. Terima kasihlah rezeki, ya kan. Dapat. Ini kita ambil nasi sikit. Lepas tu kita duduklah, kita makan. Okeylah, sahabat, terima kasihlah, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan daging kurban. Okeylah, sahabat, kita dah siap makan dekat Masjid Bukit Bendera. Alhamdulillah, terima kasihlah banyak-banyak rezeki, ya kan. Dapat makan daging kurban daripada KL datang ke Penang, naik Bukit Bendera, dapat makan daging kurban tadi. Alhamdulillah, rezeki. Kalau rezeki tak ke mana, kan, bagaimana pun dapat rezeki juga.
Ni kita jalan lagi. Kita pusing lagi satu round lagi. Kita dah kenyang alhamdulillah. Kita pusing. Kita tengok lagi sebelah-sebelah sini. Apa ada sebelah sini. Kita tak ada ambil gambar ni. Kita buat video je kan. Sebelah sini ada kuil ni. Ni ada kuil India. Ya, Hindunya. Kita pergi lah sebelah sini. Kita ni kena buka kasut sebelah sini guys. Ni buka kasut masuk sebelah sini. Kita tak boleh masuk suka-suka kan. Tempat ibadah dia orang lah. Tempat ibadah orang Hindu. Kita pergi ke sini guys. Tapi memang kalau di sini di atas ni memang sangat cantik pemandangan dia. Tengok. Cantik, indah dan menawan. Tengok. Kan? Ini sebab saya tak ada, lupa bawa gimbal tadi. Terpaksalah pegangan tangan je ni. Sahabat. Ni kita turun bawah lagi sahabat. Ni agak menyut-nyut sikit sahabat. Harap maklum ya sahabat ya. Ni kita dah siap turun tangga. Kita malu ke sini lagi. Rupanya di atas di atas ni memang luas lah sahabat. Nak berjalan sini memang sangat-sangat puas hati dah sahabat. Dengan harga tiket murah, tak mahal. Ni nama dia Penang Hill. Ya kan? Penang Hill guys. Ini tempat apa ni? Penang Hill ni untuk apa ni benda ni? Oh ni. Oh nak saya benda ni, nak naik benda ni lah. Kena kat sini lah sahabat. Kita pusing lagi lah. Okey lah sahabat. Ini kita nak mahala ke balik lagi kita. Tapi orang semakin petang semakin ramai ke sini. Dulu sebelum kita turun kita tengok dulu. Oh. Bawah tangga ni. Boleh turun ke bawah ni. Kita try turun bawah tangga ni guys. Kita turun bawah tangga ni, apa ada bawah? Ya. Ada apa-apa di bawahnya? Oh tak ada. Dia cuma nak tengok dulu apa ada di bawah ni. Ya, tapi tak ada apa-apa. Oh ni tandas ni guys. Toilet saja sini. Kita naik lagi. Ni kalau nak masuk sini pun boleh tengok. Cantik guys. Kalau nak ambil gambar kat bawah tengok. Ni dia. Nampak dia memang tempat cantik ambil gambar. Tapi kita lalu sajalah. Kita bukan nak ambil gambar, kita lalu saja bawah. Ya kan? Mau bayar? Saya tak mau bayar, saya mau masuk saja. Okeylah, kita lanjut lagi ke sini. Inilah tempat dia tadi. Dia cakap masuk mau bayar. Kita lepas lalu je kena bayar kat sini tau. Ini dia pintu dia. Lalu saja dalam ni kena bayar. Ini dia. Kan? Ini ada fotografer lagi. Untuk fotografer boleh ambil gambar kat sini guys. Inilah yang menarik di sini. Okeylah, kita ambil video sikit di sini. Untuk suasana di bawah sana sangat cantik. Tengok sangat luas guys. Seluas mata memandang. Ya kan? Seluas mata memandang guys. Bukan di sebelah sini saja nampak, sampai sebelah sana nampak, sampai sawah-sawah pun nampak guys. Sawah-sawah sebelah sana pun nampak. Hampir-hampir ke Kedah rasanya nampak ni. Kan? Bukan biasa-biasa, sampai Kedah pun nampak. Okey, kita turun bawah dulu. Perhatian langkah anda, kita turun ke sini. Sini tempat ambil gambar. Ini nak lepak-lepak, nak santai-santai dekat sini. Tapi orang dah naik, banyak yang dah naik. Sebab mungkin hujan kan. Kita lalu ke sini. Oh, bawah tu pun masih ramai orang guys. Masih boleh berjalan ke bawah. Banyak tempat yang nak berjalan ke sini.
Tapi rasanya saya pun tak boleh nak berjalan terlalu jauh sebab terlalu luas ini guys. Tak sempat untuk berjalan rasanya. Tapi kita pusing lah sekali ya. Biar sahabat-sahabat tengok kan. Biar tak rugi kita dah alang-alang dah sampai ke sini, ke Bukit Bendera ni. Nanti ini mungkin video ni mungkin akan panjang. Sebab jauh sangat guys. Kita ke sini lagi. Ke sini. Kita turun ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nanti kena naik lagi atas guys. Okey lah sahabat-sahabat, kita dah sampai dekat sini ya. Dekat sini. Ini tempat apa ni? Koto. Bukan hotel lah, koto ni. Ini restoran kot, tapi tak tahu apa ni. Ni Loft Penang. Atas Bukit Bendera Loft Penang Hill kan. Inilah. Ya, sahabat tahu Loft Penang Hill. Okey, kita dah sampai ke Loft Penang Hill. Kita ke sini lagi. Memang sangat-sangat luar biasa guys. Inilah namanya Bukit Bendera. Kalau nak turun jalan kaki rasanya ikut ini boleh pun. Ikut ini kalau kita turun jalan kaki mungkin 1 hari sampailah ke bawah sana kan. Kalau turun jalan kaki ikut ini 1 hari sampailah ke bawah sana. Sangat jauh. Kita lanjutkan lagi sahabat. Ini kita naik ke sini. Dia cakap ke sini boleh ambil gambar lain macam dia, macam di luar angkasa sahabat. Kita masuk sini sekejap. Oh ini restoran Koto. Oh kota. Bukan Koto, kota. Ini dia punya restoran. Ini dia sahabat. Kalau sahabat nak tahu macam inilah saya pegang dia punya ini. Nah sahabat-sahabat, kita dah penat naik. Kita jalan kaki sahabat-sahabat. Kan? Penat betul, penat. Kita dah pusing-pusing dah berapa round dah. Macam ni lah sahabat-sahabat kita. Pemandangan di sini sangat luar biasa. Okey. Kita let's go lagi. Kita naik atas lagi sahabat. Dah penat betul lah sahabat. Dah sejam lebih dah saya naik ke atas ni. Saya pusing habis, saya pusing-pusing ni. Ya kan? Kita nak mahala ke kereta api lah. Kita nak turun. Dah penat dah. Ya kan? Ini kita mahala ke kereta api. Kita mahala ke kereta api, kita nak balik. Kita nak balik sahabat-sahabat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okeylah guys, kita nak naik kereta api, guys. Kereta api, guys. Kita nak duduk depan, kita nak tengok depan macam mana suasana di depan. Orang naik, kita turun. Ya kan? Ini dah kereta api Mutiara. Tunggu orang api turun dulu baru buka pintu untuk naik. Ini guys, kita nak turun ke bawah ni guys. Kita tengok dia punya laluan memang panjang ni. Kita tengok perjalanan dia ke bawah berapa menit. Ya kan? Agak jauh juga ni ke bawah. Bukan biasa-biasa turun. Okey, kita nak turun.
Oke guys, kita dah turun daripada Bukit Bendera. Kakak. Aman dah main. Nak jumpa sekembar kat bawah. Ada pekak dah. Kita tengok apa ini di sini. Ini macam pokok apa buah durian pun ada, macam rambutan pun ada. Warnanya macam durian tapi hampir-hampir macam rambutan. Tak tahulah buah apa, buah hutan ya. Nah, itu ada gambar monyet, Penang Hill funicular. Hah? Beli mainan? Aduh, ini. Oh, abang beli mainan. Adik? Oh, dah. Abang pikir. Souvenir. Abang sibuk nak beli. Tak apa-apa dia nak beli. Ini adik dia beli merah, dia pun sibuk nak merah juga. Nah, ini abang punya merah. Nah, kita pun balik lah dari ini tadi, namanya Penang Hill Bukit Bendera. Lanjut pula ini kita mau pergi ke pantai Tanjung. Pergi.